My Village Cafe dekat Sungai Petai, Alor Gajah. Kak, hari ni saya nak makan kat kedai kak tapi nak pakai talam boleh? Boleh? Dekat sini guys, kalau korang nak makan lauk-lauk kampung, memang macam-macam ada. Okey kak, ni lauk apa ni? Ayam masak lemak bersantan. Ayam masak lemak santan? Okey, bersantan. boleh kak, kasih saya kak. Okey. Kita nak try. Betul boleh? Ya betul, boleh. Akan campur semua lauk boleh kan? Boleh kak, boleh kak. Masak lemak daging salai. Masak lemak daging salai kan kak? Pun dah tinggal sikit dah. Ya, ini dia pedas dia, rating dia dalam 8/10 kak Sedap. Kuah bagi lebih sikit kak? Kuah lebih Okey, Ini betul rendang. apa? Rendang apa ni kak? Rendang ayam. Okey, boleh kak? Kasih angkat. Okey. Rendang ayam dia pekat-pekat guys. Masya Allah, tak sabar nak makan ni. Ini tenggiri masak cuka. Tenggiri masak cuka. Okey kak, boleh kak cedokkan untuk saya juga. Okey. Kepala ke? Kepala ke saya nak badan? badan kak, badan. Badan ni. Okey. Ulama. Besar-besar. Ayam kicap perempat nak ke? Ayam kecap. Boleh kak, boleh. Okey. Bagi saya bagian kepak-kepak. Pak. Ini memang majmuk tu ni. Betul kak. Kita nak kasih kenyang setahun. Ini apa tu, ikan masin kurau. Masak lemak. Wow, mestilah cuba kak. Try. Mesti kak. Cuba Try. satu. Dengan nanas. Try. Sedapnya guys. Nanas. Nanas, nak. Mantap. Okey, lepas tu ini mushroom. Apa tu, chicken mushroom kita. chicken mushroom. Okey, bagi saya rasa dia punya kuah je Dia kak, punya boleh? kuah je. Ya, kak, dekat sini lauk akak setiap hari masak baru, betul tak? Betul. Tu dia kan fresh kan, saya tak ada lauk yang recycle tau. Ikan apa? Ikan jacket. Ikan Masak jacket, asam pedas. Macam mestilah kena try kak asam pedas orang Melaka kan kak? Nak try? Okey, kasih satu kak. Seekor Mantap. Wow, Ini tengah-tengah ikan kita jacket letak. kak Ikan jacket. Alright. Ini rebung perut. Rebung perut. Okey, kasih kak, kita nak rasa juga. Masak lemak cili padi. Betul. Wow. Nak terpoyak? Mesti kak. Koyak tinggal sikit lah. Betul. Bagi saya kak. Koyak. Tempoyak guys. So korang dah tengok kan makanan lauk-lauk akak ni. Dekat sini semua lauk-lauk kampung yang korang nak cari Melaka Negeri Sembilan ada kat sini insya-Allah kak Ada, betul. Sambal sotong kembang. Macam-macam sambal ada kerang, udang, sotong semua ada guys. Tapi saya pilih sambal sotong kembang. Okey. Lama. Sambal belacan. Boleh kak. Boleh. Sambal belacan ada dua, sambal belacan biasa dengan sambal belacan apa tu, binjai. Best seller yang mana? Ni, binjai. Okey, bagi kak sambal belacan binjai Binjai, First buah time binjai. saya dengar ni kak. Lama. Okey, siap kak? Okey, siap semua. Mantap. Ini makan betul-betul majmuk ni. Wow, okey kak. Nak makan lauk-lauk kampung macam ni, kita nak cari kedai akak ni dekat mana? My Village Cafe dekat Sungai Petai, Alor Gajah. Dekat Sungai Petai Alor Gajah? Ya, betul. Akak buka setiap hari apa? Setiap hari Senin sampai Sabtu, 8 pagi hingga 3 petang. So, gerun tak gerun? Kak, kalau